datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikatnya. Jadi kau baca syariat, daripada syariat akan nampak tarekat, melalui tarekat akan nampak hakikat. Sempurna tiga-tiga bacaan ni, kau akan nampak baca makrifah. Maknanya kau nak baca dengan nama Allah, bukan sebut dengan nama, dengan huruf, dengan alif lam ha, bukan sebut dengan nama Allah. Kau baca dengan zat, sifat, asma dan af'al yang ada pada diri kau tu. Baca yang apa yang kau nak baca. Kau baca 7 sifat makni tu, kau baca pendengaran kau baca penglihatan kau baca kalam kau baca kudrat kau. Bila kau boleh baca kudrat kalam yang bertulis tak bersuara tu, kau baca benda tu, kau boleh baca, kau boleh faham, memandang dengan bahasa Allah, membaca dengan kalam Allah, mendengar dengan sama Allah. Alimun, ilmu Allah yang kau baca tu, kau akan mengenal bahawa tak lain daripada dirinya yang membaca dirinya sendiri, dirinya membaca kitabnya sendiri, dia berbuat pada dirinya sendiri, tak lain daripada wujud mawjud, tak lain daripada dirinya sendiri. Untuk mengenal, untuk pentajalian dia, untuk apa yang ditajalikan, mengenal dirinya sendiri, mengenal siapa yang mentajalikannya tu. Itulah nyatanya Muhammad, batinnya, zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Okey, sifat menyatakan zat, syariat tu menyatakan hakikat, menyatakan makrifat. Jadi bacalah kosong tu, kosong yang ada. Sebab tu bila dipeluknya Nabi Muhammad SAW, apa yang ada, apa yang keluar, apa yang huruf tulis, tak ada apa. Yang keluar hanyalah nafas. Dia sesak nafas, terhimpit nafasnya. Bacalah nafas kamu, bacalah ruh kamu, nafas keluar masuk tu tak lain daripada nafas kamu tu. Keluar masuk dipanggil nafas. Bila meliputi dipanggil nyawa. Nyata wujud Allah. Okay. Jadi di situ keluar masuk adalah sirullah, naik dan turun adalah nur Muhammad, tak lain daripada nurullah. Bila berada meliputi dipanggil nyawa, nyata wujud Allah. Bila di situ kena baca dirimu, baca siapa itu nafas, siapa